Kata bolehkah hendak buat amal dengan hadiah doa pada fadailil a'mal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya ada kata kan. Nawawi itu ada kata ya juzul amalu bil hadisid doa. Tu perkata Imam Nawawi dan haruslah boleh nak beramal dengan hadiah doa. Doa nak ulama hukum. Berapa banyak daripada hadiah doa ulama dulu hukum kata doa. Bawa mari ulama belakang ni tengah-tengah tu tahwil kasyah. Tidak percaya hak kasyah pula dah. Dia tegak hawa sadak timno dah tak meliputi. Tu anti hak kasyah pula dah tu. Ikut nanas ikut kecil gapo. Kekoh dia lah kau. Susah kalau manusia ni sabak ngah tu setan ni susah. Dia bila pak dia tawak jalan ni sak setan reda nanti kontrol kita dah. Kalau sudah kacil bawa lah putih-putih tobat-tobat rargah lah mati berak. Kacil lah kacil. Tapi pada akhir alam dia cabut hidayah tu fasa kita nak setan betul tak betul apa kerajaan tak betul apa. Imam Nawawi tu ulama fiqh lagi ulama hadis lagi sah lagi warak lagi nak hidup dia. Di Syria lagi di kampung Nawau tu ada kubur Imam Nawawi di situ. Ada orang kayu sah. Biasa tengok gambar dah. Dia sedang gambar kayu sah ada di kubur tu. Kalau mak dia tu ingat dah ke masa mungku masuk Syria masa tu. Kalau mak dia tu orang lagi akak bai'ah kepada kerajaan mungku masa tu. Tapi dia tak. Dia mana buat apa tak boleh ya. Tu Imam Nawawi tak. Belum ada yang nak mati tu dia pesan kepada orang farah dia tu kalau dia mati tak usah bina kubur dia molek-molek. Dia tak sih. Tapi bila mati pak orang farah dia tak dengar. Hidup bina syekh. Baru sudah bina guru utuh. Padahal bila bina pula guru utuh. Ada yang tu karamah. Waliullah tu. Tak percaya kat wali. Tak percaya tu murid wali. Nak percaya mana muka dalam kalangan demo tu tak ada wali. Tak ada yang dimula. Ini orang bersih dalam. Pada pak tak bersih dalam tak ada dia wali. Pak boleh anti wali, ya anti wali ni. Ada cukup lagi tak dah ya anti ke apa cukup. Ya juzul amalu bil hadis dhair inda jamaahirul fuqaha wal muhaddisin fil fadail wat tarhi. Isi kebanyakan ulama fiqh dan ulama hadis pada fadailil amal. Dapat pada tarhi pada menakuti, pada tarhi pada menggemakan wa amal. Malam yakun mauduan, selama tidak adalah hadis itu maudhu'. Selama hadis itu tak siapa ke dah tahap maudhu'. Nina kita anti orang. Sifat kasyah tu hai nampak benda-benda itu bukan semua orang tahu. Bukan nanti aleng. Ada aleng lirat.